Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku nak restore lah. Sebenarnya aku nak cat aku sini dah berkarat kan. Jadi aku akan cat balik warna yang sama lah, warna putih. Jadi aku nak berkongsi je lah. Aku nak kikir sikit hari ni. Dan kemudian aku nak cat baru. Jom. Okey, ni peralatan yang aku gunakan. Kertas pasyak 2. Yang ini adalah yang grade 400. So dia punya kekasaran dan kehalusan itu yang 400. Aku beli 2 helai. Lepas tu spray ni aku ambil putih yang biasa sahaja, warna putih biasa yang brand apa, Samurai. Pengkikir ni lah orang kata kan, benda ni. So aku nak kikir sikit, orang kata cat-cat yang terkeluar ni. Tak ada lah semua, aku buat sikit-sikit je. Tak ada buat semua. So ini aku nak kikir sikit lah. Okay, aku dah potong dia ke 4 bahagian. Okay, kemudian boleh gosok terus lah. Tapi mungkin aku letak ayak lah kot kan. Okay, jadi hari ni sambung untuk aku spray dia. Sikit-sikit je nak touch-up lah orang kata. Okay, mulakan cat bahagian bawah tu. Ni setelah beberapa jam jadi selesai dah, aku dah cat. So boleh tengok keadaan sekarang. Dia tak banyak beza sebab colour yang sama, cuma aku cat balik je warna yang sama. So aku kikir, aku cat balik. So aku ucapkan terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Jika ada sebarang cadangan ke, kalau mungkin cara aku buat tu salah ke apa, boleh tinggalkan komen kat bawah supaya aku boleh perbetulkan lah aku punya cara-cara ni kan. Okay, sampai di sini dulu perkongsian aku. Assalamualaikum, bye bye.